Saya baru nak makan malam. Hari ni bersukan. Baru nak makan malam. Korang ada tak kat sini siapa-siapa yang suka kukitin? Kukitin ni, ya Allah, sekarang korang tengok ni. Korang boleh tahan ke tengok ni? Korang boleh tahan tak kukitin ni? Kita orang tengah mengerjakan kukitin tadi. Saya akan jadi anggrek. Tak payah nak temberang. Bolak-balik dia dah bercabang. Wih, coolnya. I'm number 1 fan anggrek. Ya. Korang tak boleh tahan yang ni. Mana nak beli kukitin tu, ya Allah. Minggu depan dekat Sepah Penyet, sebab korang kena tahu dalam Sepah Penyet sebenarnya ada Bubble Bee, ada aiskrim Bubble Bee, ada air Bubble Bee. So ini adalah produk baru daripada Bubble Bee, kukitin ni. Memang korang nanti dapat, korang boleh panaskan dia. Lepas tu korang tekan ni, korang tengok ni, ya Allah. Tak panas, tak payah tiup. Memang macam mana tak? Sedap. Pisau coklat pun sedap. Dan ni pun sedap. Sebab di atas dia keras atas dia. Nanti saya buka beg kuning. Tu nanti. Okay. Yang baru ke tak? Rindu nak makan sambal hitam. Tak, ambil sudu. Sudu kecil. Kukitin ni nanti kita akan beritahu harga dia berapa. Tapi memang super sedap. Itu yang saya cakap. Patutlah mula-mula tu macam confused. Saya umur dah 40 lebih macam ni pun tiba-tiba sekarang suka pula nak makan benda-benda manis. Tapi alhamdulillah saya tak ada penyakit yang pelik-pelik. Alhamdulillah, Allah bagi sihat. Ni korang. Ini barang. Yang ini lagi amat-amat dahsyat. Sambal hitam. Harga berapa? Yang ni kalau betul siapa-siapa nak try sambal hitam ni, siapa selalu nampak FYP pasal sambal hitam ni, ikan bilis belimbing buluh. Okay. Lepas tu dia ada cili baru kampung, dia ada bawang, asal dari bahan-bahan lain juga. Resepi original Pahang, guys. Orang yang ini tak ada lagi kat dapur kan? Pergi ambil kejap. 2 botol kan yang baru, tak payah I nak buat sampel. Sedap korang. Siapa yang dah pernah try sebenarnya, dia tahulah macam mana rasa sambal hitam ni. Contoh saya tanya kan, dalam ni siapa, baru nak cakap Hamzah Sirun, nampak? Sambal hitam ni memang win. Padu gila, dah 4 botol repeat, nampak? Siapa nak? Saya nak buat promo malam ni. Sebab kalau contoh kan, okay, sebotol dengan 3 botol. Sebotol dengan 3 botol, 3 botol ada harga promo. 5 botol dah beli nampak? Berbotol-botol dah membeli yang kat sini. Boleh makan nasi panas sambal hitam dengan telur mata, memang padu. Zawati Muhammad, nampak? Miru pedas tahap berapa? 8/10. Pedas tak jadi, 8/10. 3 botol dah beli 18,216. Mana maunya. Sedap, dah banyak juga beli. Terima kasih Mira Nur. Nampak berapa ramai dah beli yang kat sini. Ramai yang dah pernah try sambal hitam ni. So kalau siapa-siapa nak restock malam ni, saya ada letak harga promo untuk 3 botol. Siapa nak try, siapa macam teringin sangat nak rasa, insyaAllah saya cakap kalau beli hari ni, sebab ni Raya Haji besok memang cuti lah. Tapi lusa saya rasa insyaAllah sampai. Siapa nak beli, harga berapa? Sekejap lagi saya buka beg kuning, boleh nampak dekat beg kuning. Harga sebotol dengan harga 3 botol. 3 botol promosi. Ada promo. Nak beg kuning, siapa nak beg kuning, tolong komen nak sekejap. Itu dia cerita dia malam ni.
Simple cerita dia. Sesimpel-simpel tidak. Barang nak dijual sahaja. Nak bagi semua orang pun boleh. Nak, siapa nak tolong komen sekejap, saya nak tengok. Kalau ramai betul-betul nak, saya buka beg kuning. Dah 7 botol lah, nampak dah. Saya tahu ada ramai yang pernah makan sambal hitam ni, dah berbotol-botol, tahu. Nak. Oh, Masya Allah. Jomlah. Dah ramai sangat nak saya buka beg kuning. Kita duduk. Kita duduk situ. Jangan bagi nampak muka banyak je. Duduklah, duduk. Tata. Matin tak boleh. Jerak Matin. Korang pergi tekan beg kuning sekarang. Tak payah nak temberang. Siapa je Pergi kawan tekan aku dekat lah beg tu? kuning. Tak nak. Kenapa dia tulis tak nak Daddy? Tak nak tak apa. Tak, jangan dipaksa-paksa orang kalau tak nak. Tu Adam. Nasi goreng. Itu Adam ke? Adam. Dia tengah buka beg kuning. Mana beg kuning? Ada beg kuning kan korang? Korang ada beg kuning kan? Okey. Pergi tekan beg kuning. Adam, belilah sambal hitam. Bagi bapak awak makan. Suruh ayah awak makan. Kenapa cahaya kamera tak dapat capture ni? Siapa lagi yang kawan ni tak? Ramadan. Matin jangan duduk dalam ni. Nanti nampak. I want some cookie. Adam, sorry lah. Matin tak boleh nampak dalam kamera sangat. Pak Matin masih lagi bayi. Eman, Amazin, Umar, Syafiq, Faizal, Korang. Sekejap ni. Adri, Ariana, Marisa, Pergi tekan beg kuning. Beli yang 3 botol. Lebih baik. Malam ni siapa tengok live ni, kalau nak voucher, korang tolong saya tap screen. Tap screen sampai 100,000. Korang tolong tap screen. Korang tolong share live ni. InsyaAllah nanti korang pergi tekan beg kuning, mungkin korang akan dapat voucher dan guna voucher tu dan beli. Siapa dapat harga untuk sebotol bawah 26, tolong komen, saya nak baca nama. Korang dapat voucher dan beli. 3 botol ada promo. Tekan beg kuning. Aduh. Tak. Ya. Ambilkan Didi cuci tangan. Dia lupa tangan Didi. Luka. Cepat. Didi nak kena pakai sudu. Aduh. Pedihnya. Busana. Kenapa tu? Janganlah banyak-banyak bagi gift. Awak support saya beli sambal hitam je. Mana? Tak payah nak temberang. Mana tangan Daddy luka? Ya. Tadi Didi This first. pedih. Tengok mana? Sikit je. Alah Daddy. Tepi. Jangan duduk dalam ni. Stop. A cookie. Korang pergi tekan kat beg kuning dekat 3 botol tu. Yang 3 botol tu memang itulah harga promo. Sebab 75 kan, korang nampak. Handsome-nya Matin. Handsome kan, dia baru potong rambut korang. Memang dia minta, dia request saya bawa dia pergi ke kedai rambut. Kerana beliau rasa rambut beliau sudah panjang dan tak smart lagi. Kesan macam Justin Bieber kan? Matin, jangan masuk. Daddy. Jadi tengah buka beg kuning, nanti kena ni. Tak mau. Relax je lah. Banyak kau punya relax. Dah rambut Daddy. Tak, cuba kau tengok rambut Daddy. Sama hari raya haji korang. Tengok Daddy. Macam rambut dek tak? Ni Kan. so cool. Tak panas ke? Sedapnya makan sambal hitam. Nasi panas, sambal hitam dengan ikan bawal mas masak lemak. Seperti mami ni. Makan dengan sambal hitam ni. Korang tengok ya. Sambal hitam telur mata meletup.
Korang pergi tekan beg kuning. Pergi tekan beg kuning. Ramai yang membeli. Thank you Kalau nak harga promo, pergi tekan kat beg kuning sekarang. Kata ada kat sebelah. Korang kalau beli malam ni, lusa InsyaAllah paling lewat pun 3 hari sampai. Okay. Tak ni raya haji, dia tak macam hari raya puasa, cuti dia tu. Nak makan tapi terberak. Nak makan tapi terberak. Tak payah nak temberang. Berbolak balik. Nak makan tapi terberak. Dia tengok Amara bagus. Sangatlah bagus ya. Nombor berapa dia last week? Nombor 1. Ya. Ya. Wow. Sangat power. Bagus gila. Dia memang, she's born to be a Performer. performer. But she can Memang sing. She can sing. Dia menari yang bagus. Yeah, she can sing. Pak Azad, tapi itu yang contoh. Korang Itu contoh. cepat Tak payahlah peluk-peluk. Tak sukalah. tekan kat beg kuning. Dia orang ni semua dah tidur kau. Benda ni. Tu lah tu. Aku Tu call, lah. aku Betul. Sambal hitam ni ada belimbing buluh, ikan bilis, Apa ni semua? cili baru kampung. What are you free this Sabtu? Because it's my birthday celebration. Okay, wait. Sabtu, 30 Mei. Oh, okay lah, udah tak apa. It's okay next time. Oh, okay, thank you dah. Jangan beli 3 botol. Siapa? Bye-bye. Bang Nur Farahanis dia. Angel Disney dan beli 3 botol. First time nak try. Wow, terima kasih banyak. First time pun dah beli 3 botol can I have this? InsyaAllah awak akan suka. InsyaAllah saya cakap awak akan suka. Tak payah nak temberang. Ada ke order? Order ada ke? Tak ada, dia ke Sabah. Oh yelah, dia ada show kat Sabah tu. Nanti Kat Tawau. Sabtu ni. Dah tengok dia aku. Wow, budak-budak ni dahsyat korang. Diorang ada show. Macam Talita dia ada show. Tak masam kan? Dia masam-masam pedas. Okay? Korang, hari ni hari Arafah. Banyak-banyaklah kita berdoa. Hari ni semoga doa-doa yang kita panjatkan, semoga Allah makbulkan. Tapi satu benda yang kita kena faham pasal doa adalah InsyaAllah doa akan tetap dimakbulkan, cepat atau lambat saja. Jadi hari ni kita kena sabar, kita kena tunggu, kita kena redha, kita kena tawakal. InsyaAllah. Kita memang tahu kita ni selalu berbuat dosa. Manusia ni tak ada yang sempurna kan. Setiap orang dugaannya lain-lain. So di hari Arafah ni doalah banyak-banyak. Masya Allah, sedap lah. Siapa lagi yang ada di beg kuning? Oi, laju korang. Terima kasih banyak. Saya ni sebenarnya cerita pasal sambal hitam ni, walaupun kan saya tak buat live, sebenarnya setiap hari 100 lebih botol jalan daripada video-video yang ada. So korang siapa yang mungkin suka buat affiliate, bolehlah buat affiliate sambal hitam ni pun boleh, tak ada masalah. Kalau kau pandai buat video,
Memang akan letup ni. InsyaAllah. Makan dengan apa pun sedap sama hitam ni. Itu yang masalah dia tu. Kan? Alhamdulillah lah maksudnya. Siapa lagi? Masya dah. Masya. Ha. Masalahnya nak ajak yang kawan-kawan TTMM saya. Diorang semua tak free Sabtu. Ya ke? Oi, biasa dia ni Amah. Ramah free. Ye. Datang tak dia? Datang. Cantik. Bapak dia? Bapak dia confirm tak? datang. Ha? Tak datang. Bapak dia confirm ada show punya lah. Betul. Ameng si Mr. Kakak. Bougainvillea tu. Kakak free tak Sabtu. Selalu show je. Ya betul. Kita tengah call kawan-kawan dia sebab nak celebrate birthday dia. So, she is excited. Mana je nanti tata set. Sebenarnya kan korang Talita ni dah makin besar. Padahal dia she just a girl. She just a kid. I can't wait for having it. And dia sangat mak dia. Korang My tahu? Vinci. Dia sangat Oleh makni. Terlaris. Which is dia sangat suka berangan. Itulah Talita. Kalau korang nak tahu. Dia kuat berangan. Dia kalau pancerain macam mak dia dulu. Hey. Oh, lajulah korang. Lagi-lagi siapa nak beli? Kita tekan kat beg kuning. Siapa tak pernah try rasa sambal hitam ni, boleh beli. Janganlah sampai beli 3-3. Tapi kalau nak beli juga, saya tak boleh bertahan. Saya okey je kan. Ini tadi ada sama beli 3, terima kasih. Tapi nak try satu pun boleh. Saya tak ada masalah. Kita tekan dekat beg kuning. Tapi 3 tu dia ada promo. Sebab 3 tu selling fast. Okay, hari-hari walaupun saya tak ada live, sebenarnya ramai je orang cari sambal hitam ni. Alhamdulillah. So dalam live, siapa yang ternampak live saya, macam dah kebetulan pula hari ni kan, akak-akak ke, awak-awak ke, cik adik ke, siapa lagi dalam ni, cik abang. Siapa lagi? Ni. Sekolah you tu anak bau tu. Al-Farid. Nanti mati bosan. Siapa nama dia? Kalisha. Ha. Dia terletak dalam Kalisha bawah. Tu Talita. Talita sini lah katanya. Uncle buka beg kuning. Dia tak boleh selalu nampak sangat dalam live. Sorry lah. Uncle tengah meniaga adik-adik. Okay. So air pucung je. Bang, saya duduk London tapi selalu layan dulu podcast. Sanggup tengok dari episod pertama. Woi, dahsyat. Cinta. Aduh, luka pula jari aku. Apa pula sambal hitam tak masuk Batam? Kalau hitam melembing bulu, betul. Oi, laju. Dua kali tambah. Sekali tambah.
2 pinggan. Makan dengan sambal hitam. Orang Kuantan boleh makan ke? Boleh. Kami makan sambal hitam ni sekarang untuk dia punya diet. Dia makan dengan telur rebus setiap pagi dalam 3 biji ataupun 2 biji. So makan dengan sambal hitam. Sebab dia cakap kalau nak makan dengan kicap manis, so yang ni InsyaAllah dia sambal hitam kan, bukannya dia tak ada gula. Tak ada. InsyaAllah tak ada gula. Tak Betul tak? ada. Tak sebab Oh ada sikit gula. 30. Gula garam kena ada lah, betul lah. Mungkin kejap bagi ke atas macam tu. Ada cili padi, Ya. timbing buluk. Random ya. Dapat ke tak? Kejap. Ada ke Marsha? Masa ada. Tata, tolong tutup tu. Oops, sorry. Korang nak tengah tengok dalam video ni. Sekarang ni kan cookie tin ni tengah viral kan. So kita sebenarnya kat Sabah Penyat kan ada bubble bee dalam dia. So ada aiskrim bubble bee semua. So bubble bee kita keluarkan cookie tin kita sendiri. Oh best gila dan sedap sangat korang. Ni itu abang mengerjakan tadi. Tengok tadi tak Tahu datang tak? lagi. Abang Zaki, Nektar send dia yang tu kan. Ha. Yang dekat tu kan. Kan ada tulis Talita 13. Lepas tu dia kata ni, wah, dia tanya kan apa dia nak cakap wah. Rupa-rupa dia kata macam ni, wah, baru 13 tahun kau dek. Lepas tu dia macam that's the first thing he asked. Belagak pula dia Sezaki Yamani ni Abang Aku sama mentang bantai abang dah 20. Jangan ya. Sedap awak punya sambal Hamidah. Abang Zaki pun 20 lah. Nak. Yalah dah 20. Cik, dah pandai bagi bunga kat Azeva Lana Amboi belana Aku putra pop. Kau nak balas. Korang. Okey. Saya buka 5 minit saja lagi beg kuning ni. Okey, 5 minit saja. Pukul 11.46 macam tu saya nak kena end live. Aku kat pukul 12 dah pun. Tak, all the cookies you have to tutup dia. Cari tutup dia. Clearkan. Ni tolong bawa ke dapur. Ni tolong clearkan. Dia nak terima. Lagi dia ambilkan dia air. Ni guys. Bukannya bermaksud Cookie tin. malu. Kau berikan dah Mewah. Kalau tak setuju. Oh yeah. itu tak bermakna beri aku engkau pun. Jangan bermimpi. Aku milikmu seinci. Malah dong. Aku jatuh. Korang lajunya. Bila saya cakap lagi 4 minit saya nak habis live apa semua, laju korang. Okey, laju korang. Beli korang. Jangan tunggu lama-lama korang. Okey. Siapa sajalah yang dalam live ni, saya bukan nak menghasut, saya bukan cuba meracuni pemikiran anda. Tapi kalau saya ada sedikit ruang untuk saya meletakkan yang sambal hitam ni akan masuk dalam menu harian awak, apa kata? Apa kata awak? Tak. Sebab saya boleh cakap yang sambal hitam ni, kalau letak dekat rumah, letak atas meja makan, nanti dia punya function dia tu multi function. Korang akan ada satu sambal selain daripada contoh kau suka makan sambal belacan, sambal pedas. Korang akan ada satu segmen lagi sambal yang unik rasa dia, itu sambal hitam. Sebab sambal hitam ni original resepi Pahang,
So sambal Pahang ni, sambal hitam Pahang ni dia memang unik rasa dia. Gabungan ikan bilis dengan belimbing buluh tu superb korang. Rasa dia saya boleh cakap autentik, rasa macam mak. Untuk diet sesuai. Rasa macam mak-mak masak, macam nenek-nenek kita masak, macam orang lama masak tu sedap. Rasa ikan bilis dia kuat. Boleh makan dengan nasi panas telur mata pun dah paling champion. Kalau nak lagi dahsyat, gabungan dengan patin tempoyak, itu menang terus. Itu angkat piala lah. Itu confirm angkat piala. Terima kasih di atas anugerah ini. Anugerah ini jatuh kepada sambal hitam. Itu dia. 3 minit lagi guys. 3 minit saja masih lagi. Korang cepat. Oh, lajulah korang. Korang membeli laju ya malam ni. Terima kasih. Tolong pergi tengok dekat beg kuning berapa harga korang dapat. Itu saya nak tahu. InsyaAllah ramai dah rasa sambal hitam ni. InsyaAllah semua setuju cakap sambal hitam ni sedap. Bukan dihasut, bukan dihipnotis, dia bukan dipaksa-paksa. Dia cakap sambal hitam ni sedap. Dihipnotis apa, pakai kalung. Tiba-tiba hipnotis. Hipnotis terkejut semua. Dah beli gula kapas. Thank you. 3 minit lagi guys. 3 minit lagi. ASRR. Betul, sedap, dah banyak kali repeat. Thank you Akisha. Lepas tu saya seronok sebenarnya jual sambal hitam ni. Saya seronok sebab saya ada satu produk yang alhamdulillah kena tekak ramai orang. Okay. Sebab kadang ada juga produk-produk yang mungkin kita nampak macam best, kita tengok orang ramai beli, tapi kadang-kadang kita makan macam tak kena dengan tekak aku. Tapi wallahualam, mungkin juga produk sini pun ada yang tak kena dengan tekak. Tapi 30,000 lebih botol yang kita dah jalankan so far, alhamdulillah semua cakap sedap. Tak ambilkan lidah nak jual kad SG.